So inilah sejarahnya Batu Pahat. Dan daerah ini diberi nama sempena batu yang dipahat dan menjadikan perigi ni guys. Okey guys, hari ni saya nak pergi ke satu lokasi yang bersejarah. Yang mana lokasi ni adalah tempat Batu Pahat mendapat nama. Korang tahu tak? Mana dapat nama Batu Pahat tu? Daerah Batu Pahat ni. Ini saya nak bawa korang pergi ke sana. Iaitu lokasi yang bersejarah. Asalnya nama Batu Pahat ni. Jadi, dalam perjalanan kita nak ke sana, lokasinya adalah di pantai Minyak Beku. Okey. Kalau korang boleh tengok dekat sini dia punya jalan memang mencabarlah. Normally kalau jalan nak pergi pantai memang berliku-liku, betul tak? Jadi sambil-sambil tu kita sekarang berada dalam Tigor 8 1.6 Tigor 8 1.6 yang baru ni. Alright. SUV 7 seater 5+2 So bagi korang yang sedang mencari sebuah SUV yang besar, so SUV ni adalah SUV segmen D. Segmen D Kompetitor yang berada dalam segmen ni seperti X90, Mazda CX-8, yang kategori-kategori SUV yang agak besar. Okay, so 7 seater sangat-sangat luas dan selesa bagi family yang ramai, family yang besar, ada 4 orang anak, 5 orang anak, maybe 3, perlukan keselesaan. So ini SUV yang korang boleh consider untuk masukkan dalam list yang korang boleh beli. Sebab harga dia pun dalam lingkungan 129,800. So di bawah 130,000. Monthly around dalam 1,300 plus. Kalau korang ada budget dalam monthly macam tu, okey, kalau korang boleh tengok okey, sekarang kita start main cornering. So saya cuba bawa kereta ni. Nampak tu, corner tajam. Alright, stable. Memang sedap. Korang boleh tengok body rolling saya pun kurang Saya still melekat ke atas. Saya still melekat di kerusi saya. So boleh tengok jalan ni. Sangat best. Saya suka jalan ni untuk kita uji kestabilan kereta ni ketika cornering. Korang boleh tengok. Show memang melekat guys kereta ni. Memang melekat. Cornering tajam-tajam. Feel memang best. Tak ada rasa membuang, tak ada rasa goyang. Memang solid. Melekat di kat atas jalan. Kereta ni dia gunakan multi-link suspension untuk bahagian belakang. So that's why kereta ni agak baik lah daripada segi handling Okay, daripada segi performance kita boleh tengok 1.6 tak kurang. Ini kita gunakan mode normal je Kita gunakan mode normal. Kita belum gunakan mode sport. Kita gunakan normal mode. 95, hampir 100. Stability mantap. Handling, cornering melekat. Okay, tak rasa membuang, tidak rasa bergoyang. Alamak, show memang shock. Melekat. Confident. Bila kita ambil corner dia confident, sangat-sangat confident. Kita tak rasa macam takut. Benda tu sangat confident dan layan je. Gitulah rasa dia. Memang feel layan je.
Performance 1.6 yang menghasilkan 197 horsepower dah cukup. Saya confident penumpang masih berada dalam keadaan yang selesa. Sebab kita as a driver dekat sini pun kita rasa kereta ni sangat-sangat dia punya handling sangat-sangat baik. Tak rasa membuai. Jadi daripada segi penumpang pun kita boleh feel condition kereta ni boleh handle dengan situasi yang mencabar dan still memberikan comfort pada penumpang. Jalan ni dia agak thrill sikit sebab jalan nak ke pantai, dia banyak lengkang-lengkuk dia. So kalau bagi kita nak test pick up, performance, handling, gripping, everything semua kita suka test jalan ni. Interior pun tidak membosankan, kita boleh tengok dashboard sangat-sangat versatile, sangat-sangat premium, semua soft touch, best lah. Kalau perjalanan yang macam ni kan, dengan bawa family, kita rasa confident dan selamat, kita rasa selesa. Kita dah nak sampai. Okay, kalau korang boleh tengok dekat situ, dah nampak pantai. Okay, so inilah pantai Minyak Beku Batu Pahat. So dekat sinilah nama Batu Pahat. Macam mana nama Batu Pahat ni dapat? Inilah dia, Pantai Minyak Beku. Tapi pantai ni dia tak boleh mandi guys. Dia banyak batu. Okey, signboard ni Perigi Batu Pahat, Pantai Minyak Beku. Okey, so kita nak pergi dekat Perigi Batu Pahat. Inilah Perigi yang di mana nama daerah Batu Pahat ni mendapat nama guys. Dia ada satu Perigi. Perigi ni bersejarah lah. Sekejap lagi kita sampai kat situ, kita baca dia punya sejarah dia. Okey, kita boleh tengok. Inilah Pantai Minyak Beku. Pantai ni tak boleh mandi, tapi dia cantik. Air dia pun cantik, bersih. Cuma dia banyak batu. Banyak batu. So guys, inilah dia Perigi yang bersejarah. Nampak tu, air pun masih ada, tapi itulah, ada sampah-sampahnya pula kat situ kan. Alright, kita baca kat sini. So ini Perigi Batu Pahat terletak di tepi pantai Minyak Beku, berhampiran dengan muara Sungai Batu Pahat. So kedudukan ni berhampiran dengan muara Sungai Batu Pahat. Perigi ni dikatakan telah dipahat oleh askar Siam semasa melarikan diri setelah tewas peperangan menyerang Melaka semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka ketiga, tahun 1446 sehingga 1459. So askar-askar Siam yang telah dikejar Bendahara Tun Perak, Bendahara Melaka dan pengikut-pengikutnya sehingga ke Muar. Semasa sampai di Batu Pahat, askar-askar Siam telah memahat batu di kawasan yang mengalirkan air sehingga menjadi sebuah perigi. So inilah perigi dia. Perigi yang dipahat. Yang dipahat untuk menadah air yang mengalir. Untuk dapatkan air bersih untuk minuman lah. So inilah sejarahnya Batu Pahat. Dan daerah ini diberi nama sempena batu yang dipahat dan menjadikan perigi ni guys. So inilah sedikit sejarah tentang Perigi Batu Pahat yang mana membawa kepada nama daerah Batu Pahat. So guys, kita boleh tengok Pantai Minyak Beku. Walaupun namanya Minyak Beku,
air dia menghijau juga guys kita boleh tengok terbentang luas. So korang kalau ada masa untuk beriadah datang ke Batu Pahat. Batu Pahat ni bukan saja terkenal dengan makanan syurga makanan, biryani, nasi Pakistan. Macam-macam mi racun. Macam-macam. Asam pedas Batu Pahat pun power. Korang boleh datang sekali singgah ke tempat bersejarah ni, iaitu Pantai Minyak Beku guys Alright, jom. So inilah kita punya Tigo 8. Sebuah SUV 7-seater, SUV keluarga yang sangat-sangat mewah daripada segi rupa bentuknya. Okey, kita boleh tengok dari sudut pandangan depan, rupa yang sangat-sangat garang. Kita boleh lihat daripada design dia. Cherry ni dia punya design yang tegak. Pada saya dia punya design agak selamat. Dia tidak mempunyai design yang berlengkuk liuk, terlalu futuristik, terlalu fancy. Tapi design dia yang selamat, tegak, menampakkan sebuah design yang eksklusif dan mewah. Okey. Interior dia juga kita boleh tengok untuk Tigo 8 ni sangat-sangat versatile lah. Premium. Kita boleh katakan design yang premium, yang nampakkan mewahnya dengan dia punya balutan leather dengan memory seat. So kereta ni bukan saja memberikan keselesaan, tapi memberikan pandangan yang menarik dengan panoramic roof. Kereta ni juga didatangkan dengan electric tailgate dan aircon bagi third row. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Third row kiri dan kanan ada aircon dan boleh kontrol dia punya kipas. So penumpang belakang kita tak perlu risau. Kalau kata dalam suasana panas, still angin mampu menyejukkan seluruh kereta. Driver dah sangap, tak ada duit. Okey guys. Rim 18 inci sangat-sangat memberikan comfort. Kalau Tigo 8 Pro sebelum ni menggunakan rim 19 inci, tayar agak sedikit tipis. Untuk Tigo 8 ni dia menggunakan rim 18 inci dengan tayar yang lebih tebal, 235 55. So dengan condition tayar yang agak tebal ni memberikan kereta ni lebih comfort. Bajet-bajet monthly dalam 1,300, korang boleh consider kereta ni as a family car dan masukkan dalam list, dijemput korang untuk datang ke showroom kita, test drive dan dapatkan informasi lebih lanjut tentang Tigo 8 ni guys. Okey.
Okay guys, on the way balik ni saya nak gunakan mode yang berbeza. Tadi pergi kita gunakan normal mode, balik ni kita nak gunakan sport mode. Nanti di separuh jalan kita akan gunakan eco mode. Okay, so sekarang kita guna normal mode, kita nak tukar kepada sport mode. Kita nak tengok macam mana respon power dia Okay, bila kita tukar sport mode, skrin dia pun bertukar warna merah. So pemanduan akan agresif. Gitulah kan. Alright. So depan kita ada kereta, kita nak try untuk overtake kereta ni. Macam mana power dia okey tak okey, kita tunggu sekejap sebab sekarang ni double line. Kita tunggu kawasan yang selamat yang boleh kita memotong. Kita akan memotong kereta depan kita ni dan kita tengok macam mana performance yang kereta ni deliver pada kita, bagi kita dengan enjin 1.6. Macam manakah kuasa yang kita boleh dapat. Jujurnya dengan normal mode pun kita dah cukup rasa teruja dah dia punya performance dia. And selesa. Saya ketinggian 174 cm dengan berat 85 kilo. Duduk dalam SUV segmen D sangat luas, selesa. Okey, kita overtake. Oh, power. Sekejap je guys. Sekejap aja. Tak perlukan masa yang lama. Tak ada turbo lag. Performance deliver cun-cun. Mantap. Mantap. Performance yang macam ni kita nak. Kereta besar. Enjin 1.6. Kita akan takut kereta ni under power. Tapi tidak guys kereta ni sangat-sangat performs. Memang kereta ni deliver power yang cukup-cukup menakjubkan. Nampak ni, tenggiling pula depan kita. Betul-betul lah menguji. Alright, santai. Performance, jangan risau. Even pendapat saya, kalau saya gunakan eco mode pun, kita masih boleh mampu memotong tenggiling ni dengan power yang cukup. Jalan ni memang cukup mencabar lah. Jalan yang berlengkang-lengkuk. So NVH pun sangat-sangat baik. Kita boleh tengok dalam video ni, saya berada dalam kabin yang sangat-sangat senyap. Dengan kadar NVH yang sangat-sangat rendah. Bayangkan kita bawa satu SUV family, 7-seater, bawa family yang ramai. Kita perlu berborak-borak dalam kereta tanpa perlu dengar bunyi yang bising. Boleh berbual dengan family dengan selesa, nyaman, dengan suasana yang tenang. Ini yang kita perlukan bagi sebuah SUV keluarga. Nampaknya tak ada ruang yang sesuai untuk kita memotong. Okey. Right. Jom. Oh. Eco mode guys. Bukan sport mode, eco mode. Dah cukup. Cukup performance. Handling mantap. Kita ambil corner. Mantap. Mantap guys. Selesa, melekat, confident. Oh, mantap, cornering tajam. Alamak, melekat. Itu yang best.
Oh, serius ah. Korang kalau lepas tengok video ni, kalau korang rasa teruja, teracun dengan video-video aku ni, bolehlah terus Roger kalau nak berurusan dengan Cherry Batu Pahat Hasbul, boleh DM kita. Okay, korang kena rasa guys, monthly 1,300 korang dapat SUV mewah macam ni, interior yang sangat-sangat mahal, premium, semua dengan kualiti-kualiti soft touch, dashboard semua soft touch, interior yang premium guys. Tengok panel apa ni, aircon display dekat sini dengan finishing piano black. Uish, serius ah. Korang feel dalam kereta yang mahal tau, tapi pada harga yang sangat-sangat berbaloi lah. Berbaloi pada nilai wang kita. Kereta-kereta Cherry saya boleh kata semuanya berbaloi pada nilai wang yang kita bayar, duit yang kita keluar, dengan kualiti yang kita dapat, dengan features yang kita dapat, memang superb. Okay guys, jangan jauh-jauh, follow rapat-rapat. Assalamualaikum.